Okey guys, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel guys. Okey, untuk video kali ni macam biasa guys, aku turun Kuala Johor lagi. Hari ni hari Khamis guys. Macam biasa kalau ada hari Khamis ni, kalau aku turun ada ikan tapak sembarang hari Rabu depa lepas ikan tapak lebih kurang 50 ekor guys. Kita cuba nasib ni, aku baru habis kerja malam. Kita main kolam dulu, kita tengok. Semoga ada rezeki, semoga ada video untuk hampa semua. Hari ni cuaca hujan ni. Cuaca hujan dari semalam pun boleh tengok keadaan kat kolam ni. Kau tengok hujan. Hujan lagi, hujan baru turun dah. Lebih kurang pukul 9.30 ni. Dah lagi setengah jam. Tak apa, kita tunggu semoga hujan berhenti sekejap masa opening tadi. Apa pun kita cuba nasib, semoga ada rezeki, semoga ada video untuk hari ni. Macam biasa kan, lagi masuk dalam aku set up apa semua, bunyi siren kau akan update kan. Kita jumpa kat dalam kan. Okey, assalamualaikum. Okey geng, aku dah masuk dalam kolam. Apa tengok geng, cuaca hujan lebat. Okey, set up aku untuk hari ni, aku pakai nasi seri 514 habis. Aku pay dengan Dewa Salam Mandura geng. Ni 20 lebih, gaji 20 lebih minta. Ni sempak, aku pakai batu sempak untuk opening hari ni. Udang berpek. Okey, standby geng. Bunyi seret ikut ambil geng. Ramai. Kau tengok fighter tak ramai ni kat belakang. Banyak ni ya kat belakang. Tak ramai ni, hujan lebat. Semoga ikan makan lah. Wah, ada rezeki boleh gasak ni geng. Orang tak ramai. Okey, stay tune. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya dah bunyi geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dia duduk. Ya, ada. Siapa nak sambut dulu ni? Ya, siapa sambut dulu? Ramai geng. Tengok yang belakang. Fighter kat belakang. Tak ramai ni. Lebih kurang 10 orang ada. Hai, sunyi. Sini dulu. Kali kedua. Try sikit, jauh sikit. Duduk tengah. Buat tarik ni. Duduk depan semua. Itu berikut atas wai. Itu berikut. Banyak tak naik ni. Itu banyak tak naik ni. Itu banyak tak naik ni. Belakang naik sekok tu. Belakang naik sekok. Okay, aku minum botol depan tepi sangkak ni. Okay, makan. Ada ikan makan. Aku minum botol tu nak ikan lepas. Belah tengok. Garam mak. Tak dapat nak makan ni, makan tepi. Botol. Kena. Ui. Ini botol ni. Lesen tamu. Ui. Yang tu sat. Okey. Alhamdulillah. Dia. Oh, putus belah. Sekejap. Alhamdulillah geng. Saya tempat lah. Sorry. Aku baru tunggu nak lepas ikan. Dah lebih kurang jauh 1 minit ni. Okey. Tak ada dah. Okey, alhamdulillah. Kami sama MG. Okey geng, ke 11.30. Tengok 11.30. Pukul lepas. Okey, fighter kat belakang. Tengok ni. Pukul lepas ikan.
Kita try tak besar, kita try tepi sangkak ni. Cari lesen dah, kita cari kain kedua lah. Oh, tepi sangkak ni kena uji rapat bagi rumpah rapat tepi tu. Tak rapat. Okay, rapat elok. Alhamdulillah ada lesen. Dia biar kita main motor depan. Tak ada sejarah dengan ni. Dia daripada paikan ni. Paikan Yuki, Binahak semua dah. Campur dia. Ada. Trời tu Balas kat orang. Kabur tau. Mau dah hidup. Nahak kan say. Dia tu. Nak ha tu. Makan lagi yang tu. Makan lagi. Oh. Dia buang. Ada. Kalau tepi tiang ni. Tepi tiang bahaya. Oh, tapi dia bahaya sikit lah. Tapi dia makan telan sampai bungkuk. SP. Pakai SP. SP. Dia pakai udang hidup oh. Tukar-tukar lah. Berapa pakai ya? Berapa ekor? Satu saja. Jadi jangan kotak. Okay. SP on SP. SP on SP. Goblok. Seseorang. Okay, thank you. Jadi geng, hot blood. SP hot blood geng. Alhamdulillah. Ikan yang kedua. Oh, tu. Rambut. Oh, tu geng. Orang SP kak, Manin. Oh, sok tu. Oh, tu geng. Abang kat bawah bang. Besar macam ni. Mana? Oh, 3 minit. Okay. Syak. Sebarang. Jatuh sebelah tu. Oh. Besar ni. Kedua.
Cuba tengok kamu ni. Oh, cakap putih. Lompat. Jatuh balas tu on SP kau. Dia saya sak. Sedap orang dah ketuk. Jatuh dia tu. Jatuh balas tu kena sikit lah. Tu sak. Rồi thầy, điều sợ anh. Tôi là tôi Dua, tiga. đi mua đó. Rồi anh. Semua on SP. Yo, SP kali ni. Dia 2 kali hijau. Tadi kali hijau, ni kali lenok. Tak ada mana. Okey geng, setakat ni je video ku untuk hari ni. Macam abang tengok lagi, alhamdulillah ada juga rezeki ku 2 ekor kaci sekok, ada sekilo 7, cakap putih cakap putih sekilo 4. Alhamdulillah ada juga video untuk kali ni, ada video untuk abang tonton nampak. Okey, macam abang tengok tadi mula-mula opening memang aku tak ada ketuk langsung, memang tak ada langsung. Lepas tu time ni pun nak lepas ikan, aku saja pergi tunggu min botol pergi sangka. Alhamdulillah MJ makan kan. Tu lesen pertama aku. Lepas tu aku casting pakai sol plastik kat belakang, cakap putih balas lah kan. Tu lah untuk video kali ni. Ikan banyak kan, ikan banyak, tapi keadaan cuaca semua kan. Cuaca semua tadi tu hujan dari lebih kurang sejam ke lepas opening hujan. Dia kurang makan sikit lah. Ikan lepas banyak. Ikan banyak lagi yang tak naik kan. Tapi boleh katakan hari ni semua ada hasil lah, ada yang, tapi ada juga ada 3 orang yang balik Kostan tak ada rezeki depa. Okey guys, setakat ni je video untuk kali ni. Kalau hang enjoy, insya-Allah ada rezeki mak panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.